Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Bella. San-san masa ya. Cakap iaitu satu hari satu khabar-khabar ya. InsyaAllah kalau bahasa ada peluang sikit banyak atau ada maklumat baru-baru sikit, InsyaAllah saya nak live lah, nak sapa kepada kita. Nak kita tu deh tahu dengan semasa. Skoda saya adalah InsyaAllah kalau bahasa ada peluang. Tu tak lewatkan masa sekarang kalau masa kita dah tengok pemberita kalau masa hak kita tak tahu. Tak tahu saya nak siapalah dari segi masa sekarang panggil hujat kita hak negara Thai ni duduk Mekah tu orang panggil meninggal dunia lah. Tak terjah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayat tu satu orang iaitu orang ikut belah lek jalan kita teluk. Iaitu yak tak gitu. Satu orang. Hak negara Thai masa lalu ni. Selamatlah dia. InsyaAllah boleh masuk syurga lah dia. Meninggal dunia dari tanah reh, tanah suci. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak apalah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ni atau pia-pia pun pakai niat gitu belaka kalau rasa orang panggil nyawa akhir tu boleh pakat nak dok Mekah belaka. Banyak kayak gitu. Banyak kayak gitu. Banyak kayak gitu. Saya sendiri ko banyak-banyak kayak gitulah. Tu nak tahu masa sekarang. Hak kita boleh tahu. Lepas tu di segi berita kerajaan. Iaitu masa sekarang ada lagi hak dok tanya saya di segi panggil duit digital. Duit digital ada lagi dok tanya dalam message saya dalam page tu. Saya pun nak sapalah di segi ni. Nak masa sekarang kalau masa kita dok tengok dalam website, tengok dalam pemberita dok tubik tu mai mikam dok. Ya luen hak orang panggil fake 3 umur 16 dengan 80. Luen mai mikam dok. Tak ada kam dok lah bila-bila ya luen. Lepas tu adalah kalau masa luen gini boleh jadi bata kok mana tu wallahualam. Tetapi nak ayat apa kita tu tak ada kena angin dah duit digital masa sekarang. Sebab kalau masa kita duk kaji tengok dalam pemberita apa duk tubik kaji ayat masa sekarang boleh jadi nak bata tu orang panggil persen banyak. Sebab ekonomi, sebab orang panggil negara banyaklah masa sekarang ada buku lain lebih penting lagi. Buku lain lebih penting lagi. Nak kata ekonomi tu itu banget orang panggil teruk benar masa sekarang. Ekonomi dalam negara Thai atau negara lain-lain masa sekarang tu teruk benar lah. Ada keturun lah nak kata teruk. Teruk. Sebab itulah boleh jadi dia bata, boleh jadi duit digital kat sana tu boleh jadi dia tak bui, boleh jadi belaka lah. Boleh jadi belaka. Nak kata ekonomi seluruh negara ni jadi panggil 2% kau duk hendak turun mata. Duk hendak turun mata. Sama juga dengan negara Thai kita, banyak orang panggil fok nak terukit, fok bisnis masa sekarang, fok negara Thai kita tu banyak apa orang panggil banyak duk tubik orang panggil sedangความคิดเห็น, banyak duk tubik kata kerajaan lah, suruh orang panggil yup sepa. Suruh beradu lah kerja kalau rasa duk kerja lagi, bawa negara lagi, jadi ketua negara lagi. Boleh jadi negara kau teruk ada ni lah. Fok bisnis tu fok nak terukit. Dia tak orang panggil dia tak setuju mana dengan kerajaan masa sekarang. Sebab dia dah buat bisnis dia apabila kerajaan tak boleh ukar masalah masa sekarang dunia masa lalu ni. Dia nak menega, dia nak apa tu jadi rugi. Jadi orang panggil kau hendak turun di segi fok nak terukit masa sekarang. Ada tu jadi viral lah dalam pemberita masa sekarang ni. Fok bisnis fok nak terukit ni dia tak setuju lah. Sebab kerajaan ni tak ada boleh buat apa lagi. Di segi fok dia ke saat ni pun hendak turun mata di segi bisnis dia. Toke-toke hok kaya tu. Fok nak terukit dalam negara Thai kita tu masa sekarang tu. Tu nak ayat atau masa lalu ni tu duk jadi gini lah. Duk jadi lagu masa sekarang tu. Tu harap pok kita tu pehel belaka lah. Boleh jadi belaka. Masa depan boleh jadi belaka. Nak kata ekonomi duk bergerak dak kok turun
lepas lain-lain lagi nak ya toh. Duk jadi lagu tu lah masa sekarang. Kodak kau tunggu, kodak kau tunggu. Kodak tunggu. Tak ada adat naik. Ambil tu sebab tu lah masa sekarang tu orang panggil ekonomi turun. Lepas tu setuh dengan duit digital. Duit digital hok kita duk nanti tu tak ada kena angin masa sekarang. Tak sok angin. Mudah-mudah tak sok angin lah. Sebab angin tak kau lekat perangin. Sebab masa lalu ni dengar capur wikrak dengan bisnis, dengan ekonomi, dengan apa-apa kau saat ni tu, dah dak kau tu. Payah sikit. Payah sikit lah nak ukar masalah ni. Tu harap kita faham je tu. Lepas tu pergi keluar negara sikit banyak. Saya pun nak rekas sikit banyak keluar negara. Kalau masa sekarang tu, kalau masa kita dah tengok tu, kau kuat, kau teruk. Kau kuat, kau teruk. Duk seperti biasa. Tetapi pemberita tu tak ada kuat. Pemberita tu tak ada itu mana. Pemberita tu tak ada orang panggil duk jadi keset, duk jadi itu mana. Sebab dia mau tutup kok tu, dia mau tutup sebab orang panggil media, social media masa sekarang duk di tangan Yahudi. Apa ikut dia lah, dia nak tutup di segi tu, nak katok tak segi dia mau nampak di segi ni, nak dia mau nampak di segi hak dia tu. Sebab tu fok kita tak ada boleh tengok hak benar. Fok kita tu tak boleh tahu. Sebab dia tutup tu banyak. Tu nak ya dia tutup banyak. Tu apa dah? Tu nak ya masa sekarang. Ya. Masuk. Patut sikit pula di segi panggil orang hak pucuk, orang panggil tuakan, orang panggil hak ni lah dok buat video demo dok gomong kok tu kau ni hak ni lah dok buat video demo dok cocoh demo gomong kok tu bertekih kok ni masalah kok tu iaitu mereka. Demo tahu belaka, demo kenal belaka mereka. Masa sekarang mereka dok itu cocoh India suruh berlawan dengan Cina pula dah dia kau. Dia dok orang panggil dok belakang lah. Dok hantar al-ajata kau dok sokong India masa sekarang suruh itu dengan Cina pula. Masa sekarang India ada itu dengan Pakistan. Atau suruh India itu dengan China. Kok mana tak tahu lah pemberita ni saya pun tengok sikit-sikit hak demo orang panggil hak demo dok post dalam media. Lepas tu tengok dalam website sikit banyak Skoda tu lah. Nak ya tahu dia dok cari orang panggil dok cocoh kok tu pula. Nak ya tahu masa sekarang seluruh dunia tu ada masalah belaka lah. Tempat mana sinyak-sinyak tu rasa tak ada mana. Sebab ada orang menyocoh. Orang menyocoh ni boleh buat belakang nak demo tu bergamo. Apabila demo bergamo, demo itu kok ni dia ada plan for dia. Kalau masa kita tengok mereka tadi ada plan belakang. Di segi for dia tu ada seluruh negara. Kong kamlang apa dia tu ada. Ada seluruh negara lah dalam 137 ke 173 saya biasa sapa dah. Tak cerak lah di segi ni 137 ke 173. Nak ayat tak ongkon for dia tu. Dalam seluruh dunia tu ongkon for dia. Untuk nak orang panggil kalau masa demo tengok tu supaya dia ke saat ni tu orang tolong menolong. Orang bantu apabila kau tu dia lah. Orang mula-mula orang awal gitulah. Tetapi hak benarnya dia tu lah orang panggil ongkon for dia tu untuk nak for demo tu jadi pecah, for demo tu jadi hara-hara nak bergamo. Tu nak ayat tu for dia. Ya ada plan for dia tu banyak. Tu Skoda tu hak dok rekah, hak dok serup dalam website. Sikit banyaklah Skoda ni lah. Saya pun ada maklumat Skoda ni. Nak ayat masa sekarang maklumat hak baru-baru, maklumat hak cerak hak telah lepas tu dia payah. Sebab dia tutup dia apa kutik bisnya. Terus kita tengok hak dulu hak kita boleh tengok cerak-cerak. Terus kita pergi search tengok. Terus kita pergi cari dalam website kau dalam media mana-mana masa sekarang tak ada. Semua biasa kita boleh tengok. Masa sekarang tak ada dah. Tutup bisnya dah. Sebab itulah masa sekarang kita jangan tinggal, jangan lupa iaitu doa. Hak tu hak selebih penting. Selebih baik kita doa jangan tinggal.
Tu dia. Hari ni saya pun rekas sikit sebanyak. Sekadar maklumat saja ada. Sekadar nak wifak kita tu tahu deh tu nak transfer. Tu dia. Hari ni sekadar ni saya rekas sekadar ni dulu. Kalau rasa ada silap dan salah kat mana tu saya minta maaf. Hari ni minta izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.